emergency fund yang boleh cover 3 hingga ke 6 bulan expenses korang. Dan langkah ketiga, automasikan pelaburan korang supaya mudah untuk kekal konsisten. Dalam langkah kedua tadi dah terangkan macam mana monthly plan tadi boleh memudahkan korang untuk mencapai target setahun. Dan untuk membuatkan benda ini menjadi lagi senang, korang juga boleh set auto debit supaya korang boleh bina habit menyimpan dengan lebih disiplin. Sebab dah rasa korang sendiri pun boleh faham yang mana nak simpan secara manual setiap bulan dengan konsisten adalah sangat-sangat susah. Sebab yelah kan, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita skip bulan tersebut atas sebab yang tentu, ataupun kita punya emosi bulan tu market down, kita terus tak nak invest. So dah faham lah cabaran yang kita alami dengan manual saving ni. Tapi dengan automasikan pelaburan korang mampu stay on track tanpa bergantung pada mood, tanpa bergantung pada timing dan juga market swing semua ni. Jadi feature auto debit yang ada dalam Versa ini memang sangat-sangat game changer dan dia available lah untuk semua produk Versa, termasuklah Versa Save, Versa Invest dan juga Versa Retirement. Dan lagi cun, korang juga boleh explore Versa Quest yang bagi korang booster atas simpanan korang sekaligus bagi extra motivasi sepanjang tahun. Jadi langkah yang keempat, korang kena bina emergency buffer ataupun simpanan kecemasan. Jadi sebelum korang nak kejarkan growth, korang kena ada dulu safety net. Dan kebanyakan financial expert dan juga badan kewangan termasuklah AKPK dan juga institusi antarabangsa seperti Fidelity, mereka memang menyarankan untuk mempunyai emergency fund yang boleh cover 3 hingga ke 6 bulan expenses korang. So senang cerita, korang boleh sustain tanpa gaji, tanpa sebarang income selama 3 ke 6 bulan. Tapi untuk korang yang baru nak mula, baru nak start simpan emergency fund, tak salah kalau korang nak target awal-awal ini untuk dimulakan dengan hanya 1 hingga ke 3 bulan dahulu. Dan korang bina secara perlahan sampai capai ke tahap yang korang nak 6 ataupun 12 bulan. Dan untuk Daud sendiri, Daud letak emergency buffer Daud dekat Versa Safe sebab dia low risk, bagi daily return dan juga liquid. Maksudnya withdrawal cepat dan korang boleh keluarkan duit tu secara bila-bila masa lah yang diperlukan. Sebab tu Daud pilih Versa Safe yang jauh lebih fleksibel dan sesuai lah untuk keperluan kecemasan. So kalau tak ada kecemasan, dah guna untuk bayar tax. Now, langkah kelima iaitu korang kena start awal walaupun secara kecil-kecilan. Korang mesti pernah dengar orang kata, there's a great Chinese expression, a great old proverb. The best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now. They're pretty wise, those Chinese guys. They know what they're talking about. Just do it! so apabila korang mula melabur awal, korang bagi lebih banyak masa untuk pelaburan korang itu dia boleh berkembang. Market ni memang akan naik turun. Hari-hari dia naik turun. Tak tahu apa masalah dia. Tapi apabila korang ada timeline yang panjang, korang akan nampak pergerakan keseluruhan yang lebih stabil dan potensi pulangan yang lebih baik. Dan bukan itu saja. Apabila korang mula awal, compounding pun ada lebih banyak masa untuk bekerja untuk korang. Dan dekat sinilah yang korang akan mula nampakkan perbezaan yang besar apabila masuk ke hujung tahun tu dan tahun-tahun yang seterusnya. Lagi lama korang delay, maka lagi banyaklah opportunity yang korang akan terlepas. Dan yang paling penting untuk mula invest, korang tak perlukan modal yang besar. Minimum cash in RM100 dekat Versa pun dah cukup untuk mulakan langkah yang pertama. Yang penting sekali korang kena kekal konsisten, bukannya masuk besar sekaligus tapi susah nak konsisten.